Okay, dia sama macam elemen. Okay, so kita cuba tengok dekat area sini pula. Kita cuba buat tanda lah. Okay, sekarang ni tiba-tiba dekat area sini. Arrow hitam, bulatan hitam keluar. Perubahan trend dekat H1 telah berlaku. Maksud dekat sini sell dah tamat. Korang kena fokus apa? Buy. Okay, H1 cakap bos. Arrow hitam, bulatan hitam dah keluar. Sekarang ni kekuatan dah berubah menjadi perubahan trend buy. Boleh tak kita masuk buy sekarang ni? So untuk masuk buy, H1 cakap bos, tolong check dekat H4. Kita check H4. Ni kita dah buat tanda warna pink ni, magenta. So kita buka check dekat H4. Kita tengok dekat H4. H4 keluar arrow. H4 keluar arrow. Kalau kat sini. Arrow buy. Arrow uptrend. So maksudnya sesuai untuk masuk trade. Trade apa? Buy. So masuk dekat H1 ni. Daripada sini. Korang dah start kena fokus buy. Oh, kat sini ada satu buy ni. Ini trade tengah bergerak ni. Oh, ini kalau cukup masuk, juga akan masuk ke sini buy ni. Ni kejap lagi candle akan turun, dia akan masuk ke sini. Okay, so sorry, abaikan. So ingat untuk masuk trade H1, H4 kena buy, H1 kena perubahan trend buy. Simple sahaja. Dia macam M15. Untuk masuk M15, kecil sikit, dia bergerak. Okay. Untuk masuk M15, contoh dekat di sini, M15, perubahan trend, contoh sini sell, H1 kena arrow turun bawah sell, baru boleh masuk M15. So far itu sahaja untuk analisa market. Dia tetap sama, sell dengan buy tetap sama. Yang korang kena hafal yang ini saja. Okay, ini dalam buku kita. So far boleh faham tentang analisa market ni. So analisa market ni dia tak sama macam cikgu punya analisa market sebelum ni. Untuk indikator sebelum. Sebab indikator yang terbaru ni dia telah dibahas white mengikut Bomo candle. So dia punya bacaan dia berbeza dengan indikator selepas. Setiap indikator analisa market dia berbeza. Sebab tu kena fahami indikator tu. Korang ada indikator ke tak? Kalau ada indikator, kena belajar indikator tu dulu. Macam mana nak buat analisa market sampai ke sini. So untuk indikator terbaru ni, cikgu individu ni, ini cara analisa market dia. Dia lebih mudah. Sebab apa? Cikgu punya support resistance, candle movement, candle pattern semua cikgu dah ubah. So dia lebih senang. And then korang dah boleh nampak sendiri. Yang cikgu punya marking ni. Sama je sebenarnya. Cuma kau punya makan lagi selamat lah kalau M15. H1 kena tahan. Tapi kau tengok kalau kau masuk H4. So analisa market dah habis. Hopefully korang boleh faham. Sebab lepas ni kita nak masuk chapter seterusnya adalah Bomo candle. Bomo candle ni korang akan start jadi gila. Lagi sekali cikgu beritahu korang tak percaya, korang cuba tanya dekat cikgu punya student lama. Kau tanyalah kat dorang. Dah belajar Bomo candle akan jadi gila ke tak? Yang mana student lama tu kalau baik hati lah. Kalau baik hati tu korang boleh tinggalkan komen. Tinggalkanlah komen kata Bomo candle ni memang kalau belajar jadi gila. So at least nanti student baru tengok, biar ada semangat sikit nak belajar Bomo candle ni. Okay? Alright. Okay guys, kita dah selesai chapter 2 analisa market. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke chapter yang ketiga, iaitu Bomo candle. Ya, kau akan jadi gila. Percayalah cakap cikgu. Kalau kau tak percaya, kau pergi tanya cikgu punya student yang lepas-lepas. Tak apa, yang mana student yang sedang tengok ni. Kalau boleh korang tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Kau tulis situ, aku belajar Bomo candle ni, sekarang aku dah gila. Kau tulis macam tu. Bagi yang baru ni baru tahu belajar Bomo candle ni, kau akan jadi gila. Ya, chapter 3. So, cikgu tak nak buang masa sangat. Mari kita buka. Okay, chapter 3, Bomo candle. Anda akan jadi gila. Pertama sekali kita kena faham dia punya konsep.
Ini konsep kita pakai inilah senang. Okey, kat sini dia ada tulis faham konsep. Okey, bila candle. Okey, yang ini penting. Complete valid. Sebiji macam dalam gambar. Next candle akan naik atau turun. Hafal dulu ayat ni ya. Hafal dulu ayat konsep ni dulu. Okey, cikgu nak cerita konsep dulu. Okey, dia macam ni ya. Okey. Sekarang ni macam korang tahu untuk bomba candle ni dia ada 4 jenis. Dia ada 4 jenis gambar. Sekejap cikgu tunjuk 4 jenis. Dia ada 4 jenis. Kalau korang tengok sini dia ada 1, 2, 3, 4. Korang cuma perlu faham yang tu je. Okey, so kita akan ambil satu gambar dulu. Yang lagi 3 tu cerita dia sama saja. Kalau kau faham satu gambar ni, yang lagi 3 gambar tu sama je cerita dia. Okey, dengar. So cerita dia macam ni. Okey, ini adalah rally base rally. Okey, candle pertama ni adalah rally. Candle kedua ni adalah base. Candle ketiga adalah rally. Senang saja. So maksudnya bila kau dengar base tu mesti berada di tengah-tengah. Ini kenapa? Base kena ada tengah-tengah. Sebab base ni lah adalah candle bomba. Itu kejap lagi kita akan masuk chapter tu. Okey, lagi sekali ya. Okey. Bila rally base rally complete valid sebiji macam dalam gambar ni, next candle nak tak nak kena naik. Kenapa dia kena naik? Sebab sini adalah buy zone. So kita dah boleh teka dah. Nampak tu ayat dia. Hafal lagi sekali. Ayat ni. Bila candle complete dan valid, sebiji macam dalam gambar, next candle akan naik atau turun. Ni sekarang tengah naik. Sebab ni adalah buy zone. Okay, kita buat lagi sekali. Faham lagi sekali konsep ni. Korang jangan fikir yang bukan-bukan, yang fikir jauh sangat. Fikir ringkas saja. Okay, lagi sekali ya. Bila rally, base rally, complete, valid, sebiji macam dalam gambar ini. Kena sebiji ya. Next candle nak tak nak kena naik. Oi, tak ke gila engkau? Kau dah boleh teka. Next candle akan naik. Gila lah. Bila kau dah boleh teka next candle akan naik, maksudnya kau dah tahu dah kau nak masuk apa, buy atau sell. Apa? Ni baru gila sikit. Ni baru introduction je. Ni baru satu gambar, belum lagi 3 gambar lagi tu. Kau belajar 4 gambar, kau dah pening kepala dah. Start lah muntah-muntah keluar Doraemon. Okay. Boleh faham konsep dia? Okay, last. Lagi sekali. Dia konsep ni dia kena belajar banyak kali ya. Lagi sekali ya. Bila rally, base rally, complete, valid, sebiji macam dalam gambar ni, next candle nak tak nak kena naik. Okay, ini adalah konsep dia. Kena faham dulu. Okay, yang ini adalah buy. So, nak tak nak dia akan naik lah. Kalau kita ambil candle sell pula, kita contoh candle sell. Kita ambil slideshow yang inilah. Okay, yang ini cikgu ada tunjuk ni next candle. Okay. Kita ambil yang ini. Besarkan sikit. Okay. Ni cikgu dah buat dah untuk korang. Senang gila. Okay, kita ambil yang ni. Kita cerita DBR dulu. Okay, cerita dia tetap sama. Bila drop, base, rally, complete, valid, sebiji macam dalam gambar ni, next candle nak tak nak kena naik. Kau gila. Kau dah boleh teka dah. Next candle boleh naik atau turun. Ini dah naik pasal ini adalah buy. Okay, sama juga dengan gambar raja kedua. Bila rally, base rally. Next, bila rally, base rally, complete, valid. Next candle nak tak nak kena naik. Ingat, ini adalah buy.
Okey, kita pergi yang ketiga, DBD. Okey, DBD. Okey, bila drop, base drop, complete valid sebiji macam dalam gambar ni, next candle nak tak nak kena turun gila. Korang dah boleh teka, kau tahu next candle turun ke naik, kau dah boleh teka. Tak ke gila kau? Kau cuma buat apa? Kau tiru je gambar ni sebiji-biji, kau cek dalam chat. Kau jumpa dalam chat, sayonara. Itu je lebih betul. Okey, gambar terakhir sekali adalah RBD. Okey. Bila rally base drop complete valid sebiji macam dalam gambar ni, next candle nak tak nak kena turun. Nak tak nak kena turun. Nak tak nak kena turun. Ini adalah konsep dia. Ini memang dia punya karakteristik. Dia punya watak dia. Dia punya etika bomoh candle ni. Nak tak nak dia kena turun. Nak tak nak dia kena naik. Itu je. Yang penting korang kena cari gambar ni sebiji dekat dalam chat. Dalam chat. Cari dalam chat. Kau jumpa salah satu gambar ni, kau dah boleh teka sama ada dia naik atau turun. Kau dah boleh teka. Simple gila. Ini baru aku cerita konsep. Ini berkonsep. Kita belum lagi cek dan cek. Kau cek dan cek nanti kau dah pening kepala dah. Okay, so far konsep korang dah faham. Ingat hafal konsep je. Okay, kita tengok lepas tu konsep dah. Yang ni, 2 syarat bomoh candle. Okay. Lepas kau dah tahu konsep, kau kena tahu syarat dia. Syarat dia. Okay, dia dalam bomoh candle ni dia ada 2 syarat. Yang pertama, line body mesti sama lurus. Atau sama baris. Okay, yang kedua syarat dia adalah candle ketiga mesti pecah atau lebih besar dari candle base. Candle base ni, yang tengah-tengah ni, korang yang tengah-tengah ni, candle base. Tak apa, juga kau tunjuk kau, yang ini line body, kita cek gambar, kita besarkan. Nak bagi korang faham. Aku siap buat slide show lagi untuk korang. Tak tahulah korang bersyukur ke tak. Kalau bersyukur tu, letaklah komen-komen yang sedap-sedap sikit. Bagilah cikgu rasa bersemangat. Okey, kita nak pergi kepada bahagian syarat. Ingat 2 syarat ni, line body dengan candle. Okey, yang ni kita pergi sini. Okey. Syarat pertama adalah line body mesti sama. Line body tu apa? Line body ni. Cikgu ada buat ni. Ni line body. Ini line body. Okey, lagi sekali. Line body adalah ni. Yang kau nampak garisan sama rata ni. Dia bukan shadow. Shadow yang ini. Yang kau nampak ni. Tu shadow. Yang shadow tu cikgu tak nak. Cikgu nak line body mesti sama. Line body mesti sama. Tu syarat pertama. Okay, kalau tak percaya kita buka kat sini. Kita cuba zoom. Okay, kita tarik sikit. Nak zoom lagi. Okay, kita tarik. Okay, kalau kau perasan kat sini. Ini adalah drop base rally. Kau tengok. Line body sama. Syarat pertama. Line body sama. Okay, ini adalah rally base drop. Line body sama. Nampak tu? Line body dia sama. Line body sama. Aku kena lukis jugalah. Pakai mouse tak sedap. Okay, kita lukis. Okay, kita buat dia punya yang konsep yang pertama dulu. Kurang ni. Okay, syarat pertama tadi apa? Line body sama. Kita pergi pada DBD dulu. Okay, drop, base drop. Kau nampak dia? Line body sama, line body sama. Cikgu tak nak shadow. Kalau shadow, contohlah. Alamak, kenapa kau bergerak? Kejap. Okey, cikgu tak nak shadow. Contoh. Dia macam ni. Okay, contoh shadow. Itu candle kedua dia kita ambil ni. Kita kedua. Itu shadow dia panjang. Itu shadow yang ni pun macam ni. Nampak ni? Shadow dia tak sama.
Ini abaikan. Shadow dia tak sama tinggi. Abaikan. Sebab yang cikgu nak adalah body saja. Make sure body dia mesti sama line. Tengok RBD ni, Rally Base Drop, body mesti sama line. And then ada juga tertanya kan, nanti tiba-tiba cikgu macam mana nak dapat indikator pula. Korang pergi tekan je dekat bahagian sini, tekan more ni, description. Lepas tu korang boleh nampak ada banyak maklumat sini pasal cikgu punya Indi. Maksudnya indikator cikgu, boleh tekan website ni. Ini cara daftar. Yang mana nak support cikgu tu, bolehlah daftar akaun kan, akaun HFM bawah cikgu. Ni cara tukar IB ni saya bagi lagi ni support dia baru happy sikit. Ni grup cikgu. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.